Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam semua. Duduk. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Hari ini kamu semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ni cikgu nak buat aktiviti membaca. Cikgu tulis ayat dekat depan. Kamu semua baca sama-sama boleh? Boleh. Okey, cuba semua baca sama-sama. Senang ni cikgu. Okey, baca sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Ali membaca buku. Pandainya semua. Okey. Cikgu, tepuk tangan. Pandainya. Okey, cikgu nak dengar Wafi baca boleh? Boleh, Wafi tahu dah. Sabarlah. Okey, Wafi, baca. A-L-I. Bunyi. Saya Dia bunyi abu lah. Pada pandai je. Abu cikgu. Bunyi Ali. Ali. Ali, okey. Ni? M-E-M. Nakak. Puteri. Aib. Dengar Wafi baca. M-E-M. Mem. B-A. Ba. C-A. Ca. Bunyi dia. Saya tak tahu cikgu. Apa dah Wafi? Tak tahu. Assalamualaikum. Salam. Mak, ayah balik. Tapi adik hari ni rasa sedih lah sikit. Alah, kenapa? Kalau adik tak pergi sekolah besok, boleh tak? Mana boleh. Sebab adik tadi kena ejek. Sebab adik tak pandai baca. Siapa yang berani ejek anak emak ni? Tak, tadi cikgu suruh baca. Lepas tu adik tak pandai nak eja. Alah. Lepas tu adik kena ejek, malulah. Boleh tak kalau tak datang esok? Macam mana ni? Tak boleh lah macam tu. Kena belajar. Ada kena pergi sekolah. Tapi malu. Alah, tak apa. Nanti kita belajar sama-sama tau. Mak ayah ajar. Okey? Ya, Mak. Okey, Wafi. Mari mak ajar kamu ABC tau. Ikut tau. Okey, ini huruf A. A. Pandai. Ulang balik huruf apa? Ni huruf A. Oh, pandainya. Lepas tu ni huruf B. 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 Ni huruf C. C. Wah, dah tahu lah sebenarnya. Pandai. Adik tahu je tapi tak tahu nak sebut. Okey, ayah pula. Okay, ayah ajar Wafi sebut pula Yang ni tadi huruf apa? Tadi mak sama. ajar B. B. Yang ni huruf U. U. Jadi kalau B dengan U bunyi dia bu. Bu. Yang ni pula huruf apa? Tahu tak? Ni tak tahu. Yang ni nama dia huruf K. K. Yang ni ni kan sama. Ni huruf apa? U. U. Jadi Pandainya. K dengan U bunyi dia ku. Jadi kalau gabungkan jadi bu ku. Pandai. Pandai. Lepas ni adik dah boleh dah baca dekat sekolah. Lepas ni tak ada dah orang ejek. Wafi. Oh, Wafi. Ya. Kau tak rehat ke? Tak, aku tak rehat. Aku tak lapar. Oh, tadi Cikgu Nurin panggil kau lah kat bilik guru. Cikgu ni. Ya.
Tak. Ya, sekarang. Okey, jom. Maka salah Wafi. Tadi aku cakap jaga jumpa saya. Betul-betul duduk. Jadi cikgu panggil kamu ni sebab cikgu nampak kamu agak lemah kan dibandingkan dengan rakan-rakan kamu yang lain dalam membaca. Jadi cikgu nak buat intervensi untuk kamu. Boleh? Dia cikgu ajar kamu. Okey. Kita mula dengan huruf vokal. Jadi huruf vokal ada 5. Ada berapa Wafi? 5. Betul. Okey. Huruf vokal A, E, I, O, U. A, E, I, O, O, U. Okey, kalau kamu nak ingat huruf vokal, cikgu ada lagu pasal huruf vokal. Dulu ketika kamu tadika ada tak nyanyi lagu huruf vokal? ada nama Sadika itu. Oh, okey, tak apa. Okey. Lagu dia A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, A, E, I, A, E, I, O, U. Okey, cuba kamu baca nyanyi sama-sama. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, A, E, I, A, E, I, O, U. Oh. Okey, pandai ini pula. L, O, lo. L, O, Lo, R, I, ri. R, I, D, Lori. Lori, Okey, baca lagi sekali. L, O, Lo, R, I, D, Lori. Pandai kau Wafi. Cikgu bangga dengan kamu. Tahniah Wafi. Okey semua, jadi cikgu tengok kamu semua dah lancar dalam membaca. Tapi cikgu masih nak menguji Wafi untuk membaca. Okey, jadi cikgu akan tulis dekat depan. Wafi boleh baca? Dekat depan Boleh, nanti apa Go. cikgu baca, cikgu tulis. Saya yakin. Okey. Okey Wafi, cuba berdiri dan baca. Okey. A, Y, A, H, ya. Ayah. M, E, me. M, A, N, man. C, I, N, G, cing. Memancing. I, K, A, N, kan. Ikan. Wah, dah lancar. Salam. Mak, ayah. Hari ni adik rasa macam nak pergi sekolah lagi dah setiap hari. Wah, kenapa? Hari ni adik pandai dah boleh membaca. Wah, tak ada orang ajak dah hari ni. Tak ada. Tadi satu kelas tepuk tangan. Cikgu pun puji adik sebab cepat faham membaca. Wah. Adik dah pandai lah. Tadi Dah baca dah? tak pandai? Boleh lah. Nanti hujung minggu ni ayah bawa pergi ni kedai buku. Oh, Hmm. kita beli buku komik dah. Boleh. Dia boleh Buku yang membaca lah, buku yang membaca. Membaca. Komik tak baik sangat. Kita beli juga. Hmm. Tapi kalau adik dapat Dia baca. keputusan cemerlang, boleh dapat komik tak? Boleh. Okey. Tapi adik kena pandai baca dulu. Okey. Adik nak apa pun boleh Janji, kalau eh? adik mana baca. Janji. Makan.